Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini, tanggal 31 Mac 2026, hari yang ditunggu-tunggukan oleh semua calon SPM 2025 bagi batch 08 di seluruh Malaysia. Sebentar lagi, kita akan saksikan majlis penyerahan slip keputusan SPM 2025 bagi batch 08. Mari sama-sama kita saksikan. Ya Allah, kami mengingatkanlah dengan Okey, melalui SMS dan melalui yang buat permohonan video Baik. Okey, saya teruskan semua nombor ya. Okey, next. Baik, untuk SPM 267 calon kita, iaitu 265 yang hadir. Calon semula yang mendapat straight A adalah 7 daripada SPM 2024. Okey, next. Lagi. Okey. Selesai sudah episod penyerahan slip SPM 2025. SMK Seksyen 5 Wangsa Maju. Syabas dan tahniah kepada semua murid SPM batch 08 dan guru-guru atas kejayaan dan kecemerlangan yang telah kecapi pada hari ini. Tiada maksud kegagalan kerana semua murid telah berusaha sedaya upaya. Ingat, SPM bukan pengakhiran, tetapi kerana menuntut ilmu itu tiada pengakhiran. All the best to all the best to 2026 SPM candidates. Bye!